Okay guys, untuk hari ni kita nak review kereta apa pula? Kita nak review kereta yang ada kat tepi aku ni, yang warna merah ni. Kereta apa ni? Kereta daripada Toyota Yaris guys. Okay, Toyota Yaris. Tapi sebelum tu aku nak disclaimer awal-awal, okay. Video ni bukannya aku nak review detail pasal dia punya spec, pasal dia punya performance. Cuma aku nak tunjuk, dia macam nak showing off. Dia bukan nak menunjuk, tapi dia nak tunjuk pasal kereta ni. So aku tak akan sentuh detail pasal dia punya spec and everything. Kita just nak tunjuk. Okay, first kita tengok luaran dia. Dia punya muka guys. Tapi sebelum tu ni kereta apa kan? Kereta Yaris, betul lah Yaris kan. Tapi variant apa? Dekat belakang ni dia tulis limited guys. G limited. Okay, so dia limited lah. Dekat bahagian bawah ni dia warna merah. Lepas tu nampak lagi sporty. Dia ada tona macam merah hitam kat sini. So dia tak ada warna merah je tenggelam kan. Okay, nice. Dekat belah tepi, mata ataupun signal dia ni kan. Ni signal dia dekat bawah ni. Tapi dekat tepi ni dia ada macam terbonjol sikit ni. Nak nampakkan design dia yang lagi cantik. Dia macam curve macam tu. Dia punya rim, this one yang standard lah. Standard punya rim. Okay, kalau korang nak tukar rim yang sporty, aku rasa lagi cun dengan design kereta yang macam ni. Skirting yang warna hitam macam ni dekat bahagian bawah ni. Warna dia ni aku suka, warna merah dia ni. Lepas tu dekat bahagian atas ni pun dia warna hitam. So dia ada dua tona warna dekat sini, warna merah and warna hitam. Okay, spoiler nampak cantik. Okay, this one dia punya spoiler tak adalah besar sangat, tapi just nice je dekat sini. Macam tajam dekat sini, kiri dan kanan. Dia menaik sikit macam tu. Ada wiper and ada kamera juga, 360 kamera. Kalau korang nak reverse ataupun kalau korang nak parking ke, dia ada 360 kamera. So korang boleh tengok 360 darjah. Okay, dekat dia punya bonnet kan. Alang-alang kita dah buka, jom kita tengok dia punya bonnet. Tak adalah besar sangat, tapi boleh lah setakat nak letak 2 luggage aku rasa okay untuk nak balik raya kan. And the best thing, dekat sini dia ada tempat sangkut. So kalau korang pergi bazar ke, nak sangkut apa-apa kan, korang boleh sangkut dekat sini. Dekat bahagian depan dia tak ada tempat sangkut tu. Kalau kita tengok dekat sini, dekat bahagian belakang kan, dia tak ada tempat nak sangkut makanan ke, nak sangkut korang punya handbag ke kan. Dia tak ada. Aku tak sure korang boleh nampak ke tak, gelap ke. Nampak? Dia tak ada tempat untuk nak sangkut tu. Ruang kaki aku rasa okey. Ruang kaki dekat sini okey. Aku dah adjust seat dekat bahagian depan ni, seat driver ni, based on ketinggian aku. And ni dia punya space yang ada dekat bahagian belakang. Not bad. Okey. Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia ada charging port type C juga. Dia ada 2 charging port type C. Dekat bahagian belakang dia ada poket ni. Okay, dia ada dia punya poket. Sini pun ada. Ya, ni warna dia warna hitam macam ni. Dia texture macam ni. Speaker dia satu. This one speaker, kiri kanan ada. Lepas tu tempat untuk nak letak air, botol air. Ada botol air ke? Tak ada. Puasa tak ada botol air, sorry. Boleh lah letak satu kat sini, botol air yang kecil tu kan. Satu. Lepas tu this one soft touch. Okay, and yang lain semua hard. This one hard, this one hard. Kebanyakannya dekat dalam kereta ni hard. Dekat bahagian tepi ni dia boleh turunkan lagi tau. Biasalah, korang just tekan je and tarik. Okay, so korang boleh turunkan. Kompartmen dia akan jadi lagi luas lah. Dia akan jadi lagi luas. Belakang dah bagi tahu dah, dia tak ada power boot, just manual. Okay, ni dekat bahagian belakang. Tepi ada child lock, semua kereta ada. Okay, and dekat sini dia ada lampu tau. Kalau malam dia akan menyala. I'm not sure kau boleh nampak ke tak. Dia akan menyala malam lampu. So tak adalah gelap sangat kan kalau dekat situasi yang malam. This one dekat bahagian depan belah penumpang. Okay, hi, sorry ni kamera aku memang dah set up dah. Ni hard touch, memang hard touch. Okay, okay, at least dia tak jatuh terus, dia slow macam ni. Okay, nice. Maybe kalau barang banyak, maybe dia akan jatuh aku. Ada spek, aku nak pakai spek ni. Panas. Okay, kompartmen dia macam yang kau boleh nampak lah, tak adalah besar sangat, tak adalah kecil sangat. Okay, just okay je. This one dia punya display and everything. Ni tak ada lampu, tak ada lampu. Okay, so mengecewakan, tapi tak apa, tak penting sangat bagi orang lelaki. Maybe bagi perempuan dia nakkan lampu at least kat sini ke kan, tapi tak ada lampu. Okay, ni dekat bahagian penumpang dekat belah depan. Jom kita tengok dekat driver pula, yang kita try untuk drive macam mana kan. Okay,
Tu nak start, dia keyless. Okay, sebelum tu dia ada keyless entry tau. Meaningnya dekat sini, kalau korang pegang dia punya kunci ni kan, korang tak perlu nak tekan dia punya kunci, just tekan je dekat sini, dia akan lock. Dan kalau korang nak unlock dekat bahagian belakang pun boleh juga, just tarik je dia punya bonnet ni, dia akan unlock. Okay, so korang boleh buka bonnet ataupun unlock kereta ni lah. So dia tak perlukan this one. Okay, dia ada keyless entry. Lepas tu kalau korang masuk nak start, macam biasa just tekan je start button ni, dia akan start. Ada animation dekat situ nanti. Ada Yaris. Okay, yang sebut welcome tu bukan kereta ni tapi dashcam ni. Dashcam daripada Toyota tu. Ada animation Toyota. Okay, kita onkan dia punya aircon. Aircon dia aku suka guys. Aircon dia aku buka satu je, memang sejuk dia punya aircon. Serius, okay, sumpah aku cakap, aku tak tipu, sumpah. Memang aircon dia sejuk. Dekat bahagian tepi ni ada tempat untuk pemegang lah, okay. And this one, korang boleh letak apa-apa je. Dia tak ada tembus kat bahagian bawah. Hard touch. Yang tu yang membuatkan aku rasa macam nampak macam, ataupun feel murah sikit lah. Okay, tapi dia ada Apple CarPlay dekat sini. Korang boleh connect dengan korang punya smartphone kalau nak buka Waze ke apa kan. Dia punya steering, ada dia punya button-button dekat dia punya steering ni. So senang kalau korang nak kuatkan radio ke, nampak? Korang nak kuatkan radio, nak skip ke, nak angkat call ke, anything dia ada dekat sini. Cuma dia tak ada auto drive ataupun auto cruise control. Maksudnya kalau korang nak lepas tangan bawa kan, dia akan follow kereta depan brake, dia akan brake. Tu tak ada dekat sini. Dekat sini aircon nice kat sini. Dia boleh adjust kiri kanan atas bawah, okey. Ada button-button lah dekat sini, physical button and LED punya animation ataupun button dekat sini. That's all. Ni dekat bahagian aircon lah, okey. Gear ada cup holder dekat sini. Ada 2 cup holder yang kau boleh letak air dekat sini, which is very nice. Kat dalam ni dia ada wireless charger. So kalau letak phone, dia akan automatically charge kat situ. Handbrake, okay. And dekat depan dia ada yang ni, tempat untuk cucuk rokok ni kan, untuk korang nak charge anything lah kan. Lepas tu dekat sini pun ada juga USB-A satu, untuk korang nak main lagu ke, nak charge phone ke, semua boleh. Tapi aku recommend untuk korang pasang kat sini lah, sebab dekat sini maybe untuk USB pen drive tu kan. Alright, macam aku cakap kan, dalam video ni aku bukan, ataupun cara aku kan, kebanyakan aku review kereta, aku tak review secara detail tau. Okay, this specification of this car, dia ada berapa horsepower and newton meter of torque, dia punya 0 to 100 bla bla bla. No, I'm not like that type of person. Dia punya boot ada berapa liter. No, aku just memaparkan dia punya kereta ni. So jangan nak judge, jangan nak cakap aku tak reti review ke apa ke. No, sebab client ask me to do this kind of video, lifestyle punya video. Okay, dekat sini dia ada mode. Korang boleh pilih sama ada nak sport, eco ataupun normal. So kalau sekarang ni mode yang normal lah. Dekat sini dia ada lane keeping assist. This one untuk jalan licin ni. Lepas tu this one dia punya sensor untuk parking. This one collision. Okay, dekat bahagian depan kalau kereta nak langgar apa, dia akan detect. And then this one untuk lampu punya, ada tempat letak duit shilling kat situ. That's all. Oh, dia punya steering, jom kita tengok. Adjust, okay, atas bawah, depan. Oh, depan tak boleh, just boleh atas bawah je. Atas bawah. Okay, depan dia tak boleh, depan ke dalam dia tak boleh. So atas bawah sahaja. Jom kita cuba bawa kereta ni. Sekarang ni minyak dah nak habis. Okay, halang-halang minyak dah nak habis. Kita akan tengok tangki minyak dia untuk full tank berapa kan. Okay, jom. Okay, kalau kita buka pintu, dia akan bunyi tau, sebab gear sekarang ni dekat D. Boleh jalan? Yes, T boleh jalan, tapi dia akan bunyi macam ni. Sebab gear korang dekat D. So kalau gear D, buka pintu, dia akan bunyi. So kita kena switch to P. Lepas tu tutup. Aku nak test dia punya auto lock tadi, okey ke tak okey. Sekarang ni aku jalan 30km, dia auto lock. Okey, ni mode yang biasa kan. Okey, ni mode yang biasa. Kita nak cuba eco. Aku akan tekan dekat sini untuk aktifkan dia punya eco mode. Dekat situ dia akan keluar eco mode. Okey, dekat dia punya meter tu dia akan tulis eco mode. So eco ni adakah dia akan rasa slow ataupun lambat? Jom kita test. Yes, definitely dia lambat. And dia struggle dekat situ. Enjin
kuat sikit lah Yaris ni kan. Dia kuat sikit dia punya enjin tu. Kita akan ubah kepada sport mode pula nanti. This one is a standard mode. Okay, aku set kepada standard balik. Okay, this one standard. Jom kita tekan. Okay, laju sikit. Sikit je lah, tak adalah laju sangat. Laju sikit, tak ada banyak beza dengan eco mode. Kita tukar kepada sport mode. Okay, this one is sport mode. Okay, ada rasa dia punya torque tu kan. Oh, tersebut pula perkataan yang susah. Torque tu apa? Okay, slow. Dia suruh slow. Okay, apa ni? Tadi aku tengah laju, kau suruh aku slow. Aduh, jom kita test lagi. Okay, rasa cuma korang dengar dia punya switch gear. Dia switch between gear tu macam terlampau tinggi tau. Dia macam lambat untuk nak switch gear tu. So kita tukar balik kepada standard mode ataupun normal mode dekat sini. Tekan. Rasalah slow sikit tu. Tapi tak adalah terlampau dia punya sport mode tu tak adalah terlampau laju sport sangat kan. Just biasa je. Untuk girls nak bawa okey lah kan. Macam aku ni jiwa kelajuan, so memang aku rasa macam tak cukup lah dia punya sport mode tu kan. Jom kita nak isi minyak dulu guys. Kita test dia punya minyak berapa. Kita akan isi full tank kereta ni, kereta Yaris ni. Aku buat video ni bukan sebab aku nak review sangat tau. Sebab aku tahu orang yang nak beli kereta ni kan, dia kadang-kadang dia tak sabar nak ada kereta tu kan. Contoh ya, korang nak beli kereta Yaris ni kan, korang tak sabar nak memiliki kereta tu tau. So korang akan stop kan. Any video yang ada dekat YouTube korang akan buka, yang ada mengena yang related dengan kereta tu korang akan tengok kan. Sebab korang nakkan kepuasan, nak tengok dia punya detail apa semua kan. Walaupun video tu kau dah pernah tengok, tapi kau replay balik kan 2-3 kali video tu. Sebab korang menginspirasikan ataupun mengidamkan kereta tu. Betul tak? Aku pernah macam tu. Kereta ni kalau nak tekan, nak memotong ke, nak pecut ke, memang okey, tak ada masalah kan, boleh. Dia kalau nak bandingkan dengan Azia, okey, Azia dia slow sikit lah kan, walaupun tak berapa kontras kan, tapi okey. Lepas tu aku lupa nak bagi tahu kat korang semua, kereta ni dia ada kalau korang tukar lane kan, tak bagi signal, dia akan bunyi. Dia alert dekat korang semua. Aku akan tunjuk demo kat korang semua. Tapi dia kena berapa kilometer ke atas dekat tepi ni ada switch tau. Korang nak off ataupun nak on kan dia. So kalau kita on kan dia 50 km dan ke atas baru dia akan aktif. Okay. So macam sekarang ni kita tukar lane belah kanan ni. See, dia bunyi tit. Tu dia punya keselamatan. So kalau korang tak bagi signal, dia akan bunyi lah. Tak kisah korang tukar lane kiri ke kanan ke, kalau korang keluar lane, dia akan bunyi. Okay, sekarang ni 40 km. Kalau aku tukar lane, dia tak akan bunyi. Dia tak akan bunyi sebab dia 40 km. Dia kena 50 km dan ke atas baru dia detect dia punya sensor tu. Tapi dia tak akan take over kita punya steering. Dia tak akan keep lane. Faham tak? Kalau kita nak terkeluar lane sikit, dia tak akan masuk balik dekat dalam lane tu. Dia just akan bunyi je. Dia tak macam kereta-kereta yang lagi advance. Dia tak ada benda tu semua. Jom kita test. Okay, sekarang ni minyak 1 bar. Okay, 1 bar. Jom kita tengok berapa full tank kereta ni. Matikan enjin. Oh, minyak lupa. Minyak tank dia buka kat sini. Tarik je, dia akan buka. So dia punya tank. Bayar full tank. Alright. Okey kan? Nampak smart lah. Nampak garang Yaris ni. Nampak warna merah pula tu. Hui, memang smart. Dekat sini dia ada sensor. So dia punya sensor. Kamera dekat sini ada 360 kan. Ada dia punya kamera. So kamera aku lupa nak tunjuk kat korang. Nanti kita tunjuk dia punya kamera macam mana. Okay, lebih kurang 33 liter, 34 liter. Lebih kurang macam tu lah untuk nak full tank kan kereta ni. Kita isi 70 lah. Okay, 70 34 liter. Receipt.
Okay, kereta ni kan, kalau kita nak reverse, nanti dia keluar dia punya kamera dekat sini. Cepat sikit makcik. Cepat sikit makcik. Tak apa, kita parking kat sini. Okay, let's say kita nak reverse kan. Okay, tak ada kamera. Kalau kita reverse, dia ada dia punya kamera tu. So dia ada 360 kamera. Bukan kamera dekat bahagian belakang je. Dia ada 360 kamera. Kau boleh nampak kat situ. Dah nak langgar ke, belum langgar ke. Memang accurate Okay, memang accurate. Belakang selamat. Okay, kita nak tengok angle belakang. Kita just tekan dekat sini. Dia ada kamera belakang. This one 360. 360 ni maksudnya belah kiri kau boleh tengok. Ni divider kat tepi ni kan. Dah dekat ke belum? Tengok belah tepi. Dia nampak macam tu. So memang tepat dekat bahagian belah depan. Okay, 360. Dia tak boleh nak touch screen lah. Dia tak boleh nak touch screen, tapi kau just boleh tap macam tu je. Untuk nak check. And the best thing lagi kan, sekarang ni kereta aku warna merah kan. Untuk nak ubah dia punya warna, just tekan je kat sini. Dia boleh tukar warna merah, dia boleh tukar warna putih. This one ada a few colour lah, choices of colour dekat sini yang korang boleh pilih. Okay, so jom kita pergi beli bazar. Okay, dah beli kuih kan. Nak sangkut, kita just boleh sangkut kat belakang ni. Mana? Keyless entry. Sangkut, kita just sangkut dekat sini. Function. Serious function. Sangkut. Dan tak banyak kereta ada benda tu. Tapi kalau ada kat depan lagi best. Lagi function lah aku rasa. So dah nak berbuka puasa, aku dah nak balik dah. Macam mana guys? Aku tak nak review detail sangat ataupun panjang sangat pasal video ni. Just nak cakap macam tu je pasal kereta ni macam mana kan. Kita bukan nak review, kita just nak tunjuk-tunjuk dia punya features kan. Macam mana, okey tak okey. Nampak dia ada sensor kat tadi. Kalau dekat sangat dia akan bunyi. Okey lah, not bad. Kalau korang tanya aku boleh beli ke tak, boleh beli. Tapi kalau korang rasa nak try sendiri, better korang pergi test drive sendirilah. Rasa sendiri macam mana kan. Sebab dalam video aku tak boleh nak tunjuk macam mana dia punya feeling drive kan. So korang kena drive sendiri. Cuma aku nak tunjuk kat korang semua dari segi interior, exterior, sistem apa yang dia ada semua. Aku dah bagi tahu dekat dalam video ni. Okay, signal. Okay, dia ada ni juga dia ada lampu juga dekat side mirror tu. So kalau ada kereta, tengok belah kiri, tak nampak pula. Kalau ada kereta, dia akan menyala dekat situ. So tu dia punya keselamatan lah. So aku rasa tu je untuk video kali ni guys. Aku dah nak balik, dah nak berbuka puasa. Thank you so much for watching. Korang nak tengok aku review kereta apa lagi lepas ni? Cuba korang komen dekat bawah. Okay, thank you so much for watching and see you guys in the next video. Bye.